Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Okey, hari ni kita akan tunjuklah macam mana kita kisar makanan untuk bagi pada kita punya BSFL lah. So agak-agak je kita, sebab kita sekalian rumahan jadi kita guna blender. So tu adalah blender, jangan banyak sangat. Campurkan yang lembut dengan yang keras. Boleh lah masuk ayam-ayam ni, dia tak ada masalah. Sebab blender ni dia boleh lah, dia boleh tahan. Okay. Lepas tu tambah air sikit. Tuang je airnya. Sebab kita nak blend kan, bagi dia lembut sikit. Kalau tak nanti blender tu dia jam lah nanti. Okay, air agak-agak je. Lepas tu kita blend lah. Okay, so dah siap. Kita tuanglah dalam baldi penyimpanan sisa makanan ni. So nanti bila kita nak bagi ulat makan, kita cedok je lah. Kita tinggal tuang je dekat dalam bekas yang kita bela ulat tu. Okay. So tulang-tulang tu semua dah hancur dah hancur elok. Gemuklah ulat tu. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Kalau nak belajar bela ulat, boleh contact kita lah, sebab kita memang ada buat kursus lah, buat kelas untuk bela BSFL skala rumahan. Pembelajaran kita akan berlaku secara online dan praktikal lah dekat rumah. Kita akan bagi telur, kita akan bagi peralatan, jadi boleh terus bermula. Itu sahaja. Jangan lupa like, follow and share. Bye.